sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Yang Berhormat Datuk Seri YB Nancy, kerana sanggup turun padang, menyenguk kami di sini di dalam satu majlis sumbangan Ramadan, dan agihan bubur lambok, di mana pada hari ini YB bukan sahaja menyumbangkan bubur lambok, tapi YB juga menyumbangkan kotak-kotak sumbang kasih, kalau boleh tengok seperti di belakang ini, kepada kami anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Begitu juga kepada beberapa agensi dan terlibat, juga kepada penduduk kampung sekitar sini. Jutaan terima kasih saya mewakili semua pihak kepada Yang Berhormat Datuk Seri YB Nancy. Saya mewakili Jabatan Bomba ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga ataupun masyarakat Sarawak, dengan ucapan kami berhati-hati dalam kita merayakan Aidilfitri ini. Jangan lupa menjaga keselamatan, beringat sewaktu bermain mercun ataupun meninggalkan rumah, pastikan alat elektrik semua dipadam. Terima kasih.